Berita terkini berkaitan dengan KWSP, Dewan Negara lulus rang undang-undang KWSP pindaan 2025. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Apa ceritanya? Jom kita baca menerusi Sinar Harian. Artikel yang bertarikh 24 Mac 2025 yang mana Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP pindaan 2025 yang bertujuan mengadakan peruntukan berhubung dengan tanggungan untuk membayar caruman dan kadar caruman yang perlu dibayar ke atas pekerja bukan warga negara. RUU itu diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas dibahas oleh 13 ahli Dewan Negara. Ia melibatkan pindaan kepada 11 fasal, antaranya fasal 2 yang bertujuan meminda dan menggantikan perkataan ahli kumpulan wang dengan perkataan pekerja supaya selaras dengan pindaan yang dibuat di bawah fasal 3 RUU berkenaan. Terdahulu Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan ketika membentangkan perbahasan RUU berkenaan berkata pindaan itu juga antara lain bertujuan meminda fasal 6 subsection 70E Akta 452 antaranya Pasal 6(A) bagi mengecualikan seseorang pekerja yang bukan warga negara Malaysia daripada membuat caruman sukarela. Selain itu, ia juga bertujuan meminda Pasal 6(B) untuk membolehkan pekerja bukan warga negara Malaysia mengeluarkan semua atau sebahagian daripada amaun yang ada pada kreditnya apabila pekerja itu mencapai umur 55 tahun di bawah Seksyen 55A Akta 452. Beliau berkata cadangan kerajaan untuk mewajibkan semua pekerja bukan warga negara Malaysia untuk mencarum kepada skim KWSP selari dengan komitmen kerajaan memberi layanan yang adil kepada semua pekerja tanpa mengira kewarganegaraan. Bagi melaksanakan cadangan itu, terdapat keperluan untuk meminda Akta KWSP 1991 Akta 52 melalui rang undang-undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja pindaan 2025 katanya. Ia juga diselaraskan dengan insentif belanjawan 2025 yang bertujuan meningkatkan perlindungan sosial yang setara antara pekerja warga negara Malaysia dan pekerja bukan warga negara dalam pasaran buruh. Ketika menggulung pembahasan, Amir Hamzah berkata, pelaksanaan caruman mandatory KWSP kepada pekerja bukan warga negara dijangka dapat menggalakkan pihak majikan untuk mengambil lebih ramai pekerja tempatan dan memperkukuhkan struktur gaji pekerja tempatan ke arah aspirasi negara bagi mencapai status negara berpendapatan tinggi. Dan juga sambungannya, hal itu dapat membantu kerajaan mengurangkan pekerja bukan warga negara tanpa dokumen kerana hanya pekerja yang sah berdaftar dengan majikan layak mencarum dalam KWSP. Kepada pekerja bukan warga negara pula, caruman wajib KWSP adalah insentif yang boleh dikeluarkan apabila mereka kembali ke negara asal setelah tamat tempoh permit kerja dengan bukti pendapatan kerja. Katanya, beliau berkata Malaysia selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2025 perlu mengambil langkah proaktif dalam memberi perlindungan sosial kepada pekerja bukan warga negara. Sehubungan itu, beliau berkata Kementerian Kewangan dan KWSP akan menjalankan kajian bagi membolehkan portability of social security benefits dalam usaha berpanjangan untuk membolehkan simpanan KWSP pekerja bukan warga negara dipindahkan ke tabung persaraan di negara asal mereka. So, apa kata korang dalam hal ini? Komen saja di ruangan komen di bawah. Itu saja perkongsian. Aku Faizwan. Assalamualaikum.